Guys, kalau korang punya switch ni dah rosak, tekan naik. Okey guys, katakanlah korang dah tahulah sama ada korang punya motor yang rosak ataupun korang punya power window soket yang rosak, power window ni yang rosak. Katakanlah korang punya power window rosak, current masuk, current tak masuk. Korang tekan-tekan, current tak ada pun dekat sana. So, korang punya power window yang rosak, jadi korang test kat sana pun tak ada respon juga. So, kita tunjukkan macam mana nak tukar. Benda ni korang boleh dapatkan murah sahaja, boleh check dekat link. Dia boleh pakai untuk Pro 2 Viva, Myvi lama, Myvi lagi best, Myvi Icon dengan Alza lama. Sama sahaja. So, owner-owner ni boleh tukar lah. Macam aku masih pakai original. Tapi tak apa. Kita nak tunjuk kat korang macam mana nak tukar. So, first korang kena cabut dulu soket. Okay, lepas tu dia ada, sudah ni senang je. Dia ada 2 skru kat sini. Korang buka dulu. Okay, buka 2 skru. Jangan hilangkan skru ni. Okay, mudah je. Ni korang boleh buat insyaAllah. Tak ada masalah. Senang je. So, korang dah buka. Ini yang lama. Korang boleh gantikan dengan yang baru. Aku tak ada ganti betul-betul sebab aku ni masih okey. Katakanlah korang dah dapatkan yang baru punya. Ini aftermarket punya lah. Bergantunglah korang nak pakai yang ori ke, yang AA ke, AAB ke, AC ke, CC ke. Ikut korang lah. So, korang boleh masukkan lah. Skru balik. Okay, masukkan betul. Senang je guys. InsyaAllah korang boleh buat. Tak payah pergi kedai kan. Okay, dah siap. Dah pasang, lepas tu korang boleh test lah. Kalau katakan test, masuk, tekan. Dah, okay. Dah selesai test satu-satu. Button lock pun test juga. Button lock pun berfungsi. Alhamdulillah. Begitulah mudah saja korang nak tukar soket power window ni guys. Harap membantulah video ni cara nak tukar korang punya power window. Ingat guys, yang ni boleh pakai untuk model Viva, Myvi lama, Myvi lagi best, Myvi Icon. Kalau korang minat nak dapatkan, belum ada sediakan link kat bawah ni. Kalau korang rasa video ni manfaat, tolong guys share dengan kawan yang lain. Dan jangan lupa follow bro ni, like, komen, share video ni guys. Bye bye.